Baik, ini adalah rumpai air yang boleh dijadikan sebagai makanan tambahan untuk ikan kaloi. Anda boleh tengok ni, dalam air dia macam ni bentuk dia, luar air dia macam ni . Ni kalau tak silap nama dia adalah rumpai air ekotupai. Ataupun bahasa Inggeris anda boleh Google HORNWORT, Hornwort. Kat Google nanti, kat Shopee pun ada orang jual ni. Sebab untuk aquarium landscape, ikan kecil-kecil duduk antara rumpai ni lah. Rumpai ni biasa anda boleh tengok dia memanjang tau. Panjang macam tu lah. Jadi yang gelap-gelap ni, hitam-hitam ni buang je lah. Ambil air hijau je. Ikan kaloi kalau makan dia, rumpai ni lambat sikit. Contoh anda letak hari ni, mungkin esok dia habis ataupun seminggu lepas tu. Dia lambat. Tapi tetap boleh digunakan sebagai makanan tambahan ikan kaloi. Dekat mana nak jumpa? Dekat saliran air ataupun kat parit. Yang saya tengah kumpul lah sekarang ni. Okey, lepas bersihkan rumpai air, buang apa yang anda tak nak, ambil masukkan je kat dalam bekas kaloi anda. Masukkan je terus panjang-panjang tu. Masukkan dan lupakan. Sebab dia akan makan semua sekali. Memang anda tak akan jumpa lagi dah lepas tu.